tandingan sparring saya yang paling how to say chemistry tu sangat kuat lah. Dan saya harap kita punya banter dalam Adam dan Hawa tu akan membawa sampai ke Bidadari Tanpa Syurga ni. Yes, of course. Dan 14 tahun lepas, Syad baru umur 3 tahun. Ya, tak ada. Ya ke Syad? 15 tahun. So Syad, 14 tahun lepas mungkin tengok cerita Adam dan Hawa. Sekarang dengan dia orang sekali berlakon. Ya, saya sebenarnya bila dapat digandingkan dengan Dato' Aaron dan juga Kak Nat, saya sangat nervous sebab growing up memang tengok diorang berlakon dekat kaca TV. Yes. So it's a challenge for me, but saya sangat glad I am I get the opportunity to do this lah. Yes, Lorenzo Irman. Ya, selalu. Okay, so apa yang orang boleh expect dengan watak awak dalam Bidadari Tanpa Syurga? Dah biasa buat watak jahat yang melanapkan keluarga orang. Tapi kali ni kelainan sikit dekat Fakin ni adalah satu watak yang menjadi mata-mata kepada penonton. Polis. Bukan. Netizen. Netizen. Dia side Wakil yang netizen. menampakkan sesetengah benda yang orang tak nampak. So POV awak lah cerita ni. Ya. Kan? POV ni belang Azlan ni sendiri, Dato' Aaron. So kita nak dengarkan kata-kata Dato' Aaron mengenai drama Bidadari Tanpa Syurga ni. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih rakan media datang menonton bersama kami. Minta maaf saya lambat sikit, ada urusan kerja sikit. Nak cakap apa kan? Jangan, orang dah start geram dengan Azlan. Geram kat dia. Dia geram kat dia lepas tahu 3 bulan lagi nak beranak. Tapi cerita ni ada plot twist yang sangat-sangat membezakan daripada compare watak-watak yang saya pernah membawa. So actually this story is very, I think one of my most compelling and very deep lah. Cerita ni memang deep lah. Baca skrip pun 4-5 kali. So macam apa benda gitu. So this story is really, I think one of the best dramas that ever did. So character changes, performance Nadia, performance Syed, performance all the cast, semuanya sangat membantu lah. So it's a teamwork, production, director, assistant director, semua is a teamwork. And of course kita kena kudos kepada the script writer lah. Script writer yang memang sangat-sangat teliti. So tanpa skrip tu kita pun tak ada arah. So apapun skrip yang kita sepatutnya, thank you lah. Orang jadi geram sebab bila Along tu datang dekat Dato' Aaron, kita ingat dia akan belasah balik. Tak boleh, cerita ni dia lembik. Tak belasah balik? Dia lembik. Aduh, kita orang expect Lepas Mamat speak tu dia, sorry bro. Dia gitu. Oh sorry, kau tak aku. Tak biasa kan tengok macam tu. Tapi drama ni itu yang luar biasanya, Bidadari Tanpa Syurga. So guys, jangan lupa saksikan bermula besok Bidadari Tanpa Syurga. Bagi tepuk tangan untuk Dato' Aaron Aziz. For everybody. Dan semua semua kas-kasnya. Kita bagi tepukan kepada Nadia Nisa, kepada Syad Mutalib, kepada Lorenzo Irman, kepada Abang Syarul Nizam, dan kepada Izham Ismail. Semua yang telah memberikan yang terbaik untuk drama view original Bidadari Tanpa Syurga. Okay guys.